Ada satu rumah kat Shah Alam ni tak. Rumah tu tak section 7 ke mana tak, dekat RM50 dengan tu ke yang bukan? Concord tu kan. Kan selalu area tu kan area macam Beverly Hills Malaysia Okay. lah, macam tu. Dengan Bukit Tengku, Shah Alam is kan all the section spot 7. Betul? Situ 7. Situ lah. Kat situ. Ada satu rumah bukan rumah, ada mansion tau. Okay. Mansion. Besar. Okay, alright. dia ada surau, ada swimming pool 2, ada playground. Cukup lah. Cukup, semua cukup. Okay. Ada garage, ada belakang ada memang apa? Tanam kebun-kebun. Okay. Alright. Rumah tu 3 tingkat. Alright. Rumah tu lawa sangat. Lawa sangat. Kalau tengok dekat TikTok, ada rumah tu dah for sale. Oh ya ke? Okay. Tengah lelong. Aku orang boleh tengok kat TikTok nanti. Alright. Terus saya nak pergi toilet. Sajalah try usah-usah kan. Bilik ni besar bilik ni kan. Jalan lah. Jalan tengok. Kesian anak dia ni fly ni. Borak-borak. Tinggal mak dia kat sini kan. Suami dia dah meninggal. Okay. Tapi belum besar mau. Lepas tu lalu dekat the closet punya walk-in closet punya area. Situ rasa sempit gila. Oh ya? Bukan rasa macam ni. Dia kita macam ni. Macam kita tapi ramai. Tapi tak ada orang dalam tu. Faham. Tapi Sasha dah rasa. Tapi Sasha tak cakap yang Sasha rasa. Okay. So Sasha pergi toilet. Pergi toilet tu tak berani pergi seorang. Sasha suruh PA saya teman lah. So toilet tu besar. Boleh lah muat 2 orang kan. So lepas tu dia duduk kat pintu. Alright. Dia tengah kat sinki. Sasha dekat toilet bola kan. Tengah-tengah berurusan. Tengah ni lampu. Okay. Boom. Tutup. Buka. Buka. Lepas tu Sasha tengah separuh tengah menyelesaikan urusan anda lah. Potong. Potong. You cut. Terus macam okay, tak apa. Dah jom kita keluar. Keluar. But time memang dua-dua panik. PA pun. Lepas tu time buka pintu macam tak boleh nak buka pintu.